Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan pentaksiran berterusan tugasan 3 bagi subjek penulisan akademik kod subjek GWCP 1042. Pensyarah kami ialah Dr. Noriza binti Kasim. Kami akan membincangkan tentang analisis yang telah kami buat terhadap satu artikel yang telah kami pilih berkaitan dengan etika dan juga plagiat. Sebelum kami meneruskan pembentangan ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nik Edinin Witra binti Nik Muhammad Nasri dari unit BM1 dan ini pula rakan-rakan sekumpulan saya. Nama saya Ainur Syakirah Izzati binti Narul Hisam daripada unit BM1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nia Nimbaria binti Mansur dari unit BM1. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan menerangkan apa itu plagiat. Plagiat ialah perbuatan meniru, menciplak atau menggunakan hasil kerja orang lain seperti idea, tulisan atau karya tanpa memberikan pengiktirafan sewajarnya kepada pemilik asal. Dalam konteks akademik, plagiat dianggap sebagai satu kesalahan serius kerana ia melanggar etika penulisan dan mencerminkan ketidakjujuran intelektual. Oleh itu, pelajar dan penulis perlu memastikan setiap sumber yang digunakan dirujuk dengan betul bagi mengelakkan berlakunya plagiat. Jadi, apakah tujuan pengarang menulis artikel tersebut? Tujuan utama pengarang dalam artikel jurnal ini ialah untuk menilai sejauh mana tahap pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang isu plagiat. Pengarang ingin mengenal pasti sama ada pelajar benar-benar memahami maksud plagiat, jenis-jenisnya serta tahap keseriusan berlakunya perlakuan tersebut. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menilai kekerapan berlakunya plagiat dalam kalangan pelajar bagi membantu pihak institusi pendidikan merangka langkah pencegahan yang lebih berkesan. Secara keseluruhan, pengarang ingin menunjukkan bahawa plagiat bukan sekadar masalah etika individu tetapi juga berpunca daripada kekurangan kefahaman dan bimbingan akademik. Oleh itu, hasil kajian ini diharap dapat membantu institusi pendidikan menggumbal langkah pencegahan dan membina kesedaran moral dalam kalangan pelajar universiti. Seterusnya, siapakah yang ditujukan oleh pengarang dalam artikel tersebut? Yang pertama ialah pelajar prasiswaza. Pelajar prasiswaza merupakan kumpulan utama yang terlibat dalam penulisan akademik. Jadi, merekalah yang banyak melakukan penulisan akademik dan berkemungkinan terjebak dalam kegiatan plagiat ini. Mereka perlu memahami kepentingan mengelak plagiat agar mereka tidak terjebak dengan kegiatan plagiat. Yang kedua, pensyarah dan tenaga pelajar. Mereka perlu menilai kesedaran pelajar tentang plagiat dan juga bertanggungjawab membantu merancang pendidikan etika akademik yang lebih berkesan. Yang ketiga, pentadbiran universiti. Pentadbiran universiti perlu membuat panduan untuk menggubal dasar dan polisi anti-plagiat. Mereka perlu menggalakkan penggunaan sistem pengesanan plagiat. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan sekumpulan saya. Ini saya akan menerangkan tentang metodologi. Yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih kerana ia membolehkan penyelidik mengukur kembali ubah kajian secara objektif dan mendapatkan data yang boleh dianalisis secara statistik. Kajian deskriptif pula digunakan untuk mengenal pasti dan menghuraikan corak, pandangan serta tahap kembali ubah yang dikaji dalam kalangan. Seterusnya, kaedah pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui soal selidik iaitu borang kaji selidik yang diadarkan kepada pelajar.
Dan yang terakhir sekali iaitu sampel dan populasi. Populasi kerja ini terdiri daripada 2,565 orang pelajar dari sebuah institusi pengajian tinggi swasta di Selangor. Saiz sampel ditentukan menggunakan jadual Qureshi dan Morgan 1970 di mana sebanyak 335 responden disasarkan bagi mewakili populasi tersebut. Namun begitu, hanya 150 orang soal selidik telah diterima kembali dan layak digunakan untuk analisis data, menjadikan kadar pulangan borang sebanyak 45%. Kaedah pensampelan yang digunakan ialah pensampelan rawat mudah, di mana setiap pelajar dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden kajian. Di samping itu, saya akan terangkan juga kaedah analisis data. Yang pertama, analisis kebolehpercayaan ataupun reliability menggunakan Cron-Bayes alpha bagi memastikan instrumen sah dan konsisten. Yang kedua, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menentukan mean, sisihan piawai dan tahap penilaian bagi setiap pembalik upah. Dan akhir sekali, analisis kolerasi Pearson digunakan untuk menguji hubungan antara pembalik upah tak bersandar iaitu pemberian maklumat dan keagamaan serta pembalik upah bersandar iaitu tingkah laku plagiat. Dapatan kajian tahap pemberian maklumat dan keagamaan berdasarkan analisis deskriptif, tahap pemberian maklumat whistleblowing dalam kalangan pelajar didapati berada pada tahap sederhana rendah dengan mean sebanyak 3.18. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar masih kurang cenderung untuk melaporkan sebarang salah laku plagiat yang berlaku di persekitaran mereka. Ini mungkin disebabkan oleh faktor seperti rasa takut, tidak mahu terlibat atau tidak yakin terhadap sistem pelaporan yang sedia ada. Selain itu, bagi pembalik upah keagamaan pula, analisis menunjukkan bahawa tahap keagamaan pelajar adalah tinggi dengan mean sebanyak 3.88. Ini menggambarkan bahawa secara umumnya pelajar mempunyai nilai dan pegangan agama yang baik serta menyedari kepentingan nilai moral dalam etika dalam kehidupan seharian termasuk dalam aspek akademik. Seterusnya, hubungan antara pembalik upah, hubungan antara pemberi maklumat dan tingkah laku plagiat. Hasil kajian kolerasi menunjukkan bahawa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pemberian maklumat dan tingkah laku plagiat. Ini bermaksud semakin tinggi kecenderungan pelajar untuk melaporkan salah laku plagiat, semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan plagiat. Dengan kata lain, pelajar yang berani bertindak melaporkan salah laku lebih cenderung untuk mengamalkan integriti akademik yang lebih tinggi. Oleh itu, hipotesis H1 disokong. Yang kedua, hubungan antara keagamaan dan tingkah laku plagiat. Bagi pembalik upah keagamaan, keputusan menunjukkan terdapat hubungan negatif tetapi tidak signifikan dengan tingkah laku plagiat. Ini menunjukkan bahawa walaupun pelajar mempunyai tahap keagamaan yang tinggi, nilai keagamaan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan mereka melakukan plagiat. Kemungkinan besar faktor lain seperti tekanan akademik atau kurangnya kesedaran tentang bentuk plagiat turut memainkan peranan. Oleh itu, hipotesis H2 tidak disokong. Secara keseluruhan, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pemberi maklumat memainkan peranan penting dalam mengurangkan tingkah laku plagiat dalam kalangan pelajar. Walaupun tahap keagamaan pelajar adalah tinggi, ia tidak secara langsung mempengaruhi tingkah laku plagiat mereka. Kesimpulan kajian, secara keseluruhannya, hasil kajian ini menunjukkan bahawa pemberian maklumat atau whistleblowing memainkan peranan penting dalam mengurangkan tingkah laku plagiat dalam kalangan pelajar. Dapatan menunjukkan bahawa pelajar yang lebih cenderung untuk melaporkan salah laku akademik didapati kurang berkemungkinan untuk terlibat dalam perbuatan plagiat ini. Namun begitu, nilai keagamaan juga berada pada tahap yang tinggi, tidak menunjukkan kesan langsung terhadap pengurangan tingkah laku plagiat. Ini menunjukkan bahawa nilai agama semata-mata mungkin tidak mencukupi untuk mencegah pelajar daripada melakukan salah laku akademik tanpa adanya kesedaran dan tindakan praktikal integriti akademik.
Berdasarkan dapatan ini, institusi pengajian disarankan untuk memberi pendapatan yang lebih menyeluruh tentang bahaya dan implikasi plagiat terhadap akademik dan masa depan pelajar. Yang kedua, menjelaskan pandangan agama terhadap perbuatan plagiat ini agar pelajar ini lebih memahami bahawa plagiat juga merupakan salah laku dari sudut moral dan keagamaan, dan akhir sekali menggalakkan budaya melapor iaitu whistleblowing dalam kalangan pelajar dan warga akademik untuk memastikan integriti akademik dapat dipelihara. Limitasi kajian ini tidak terlepas daripada beberapa kekangan. Antaranya ialah yang pertama, nilai Cron-Base alpha bagi setengah pun diubah agak rendah, yang mungkin menjejaskan tahap percayaan bagi sebahagian item soal CPD. Yang kedua, kadar maklum balas yang rendah, iaitu hanya 45% daripada jumlah borang yang diedarkan telah diterima semula. Ini mungkin mengahadkan keupayaan dapatan kajian untuk digeneralisasikan kepada keseluruhan populasi. Dan yang ketiga, kajian ini bergantung sepenuhnya kepada persepsi dan kejujuran responden semasa menjawab soal selidik. Oleh itu, terdapat kemungkinan wujudnya bias atau ketidaktepatan dalam laporan kendiri. Seterusnya kita pergi kepada implikasi. Implikasi dalam artikel tu banyak yang saya jumpa. Yang pertama, implikasi terhadap institusi pendidikan tinggi. Yang pertama, pihak universiti ni perlu memperkukuh dasar akademik dan garis panduan anti plagiat. Yang kedua, pihak institusi pendidikan tinggi juga perlu menjalankan program kesedaran etika penelitian akademik. Yang ketiga, mereka juga perlu menggalakkan penggunaan perisian pengesahan plagiat, contohnya terniting secara meluas. Ada setengah pelajar tak tahu plagiat ni boleh dikesan. Implikasi yang kedua iaitu terhadap pelajar. Pelajar perlu tingkatkan kesedaran dan integriti akademik dalam penulisan. Maksudnya kalau diorang nak cari bahan-bahan, diorang tak perlu pun 100% gunakan AI. Sebabnya kadang-kadang AI tu tak betul sangat, tak sahih pun. Kita tak tahu pun maklumat itu sahih ke tak. Yang kedua, pelajar juga perlu fahami dengan jelas bentuk plagiat dan cara mengelakkannya. Ada setengah pelajar ni tak tahu bentuk plagiat ni macam mana cara mengelakkannya. So, ada beberapa pihak ni perlu memainkan peranan yang penting untuk menjelaskan kepada pelajar yang tidak tahu tu apa itu plagiat. Yang ketiga, mereka perlukan bimbingan dan latihan penulisan akademik secara berterusan. Macam pelajar ambilan baharu. Ada yang tak tahu plagiat tu apa. So, dorang ni, ada setengah pihak ni perlu memainkan peranan penting lah, dengan memberitahu dorang, dengan mengadakan kempen kesedaran apa itu plagiat, macam nak cara mengelakkannya, apa yang membuatkan, bahan apa yang boleh gunakan sebagai hasil kerja. Seterusnya kita pergi kepada implikasi yang ketiga, iaitu implikasi terhadap dasar dan polisi universiti. Yang pertama, hasil kajian boleh membantu merangka polisi pencegahan plagiat yang lebih efektif. Maksudnya macam, tak masuk kat sini, macam hasil kajian ni boleh membantu merangka polisi tu. Macam diorang ni, pihak atasan ni boleh merangkalah cara untuk mengelakkan plagiat dalam kalangan pelajar. Yang kedua, polisi juga perlu menekankan pendidikan dan pembetulan, bukan sekadar hukuman. Maksudnya polisi di universiti ni bukan 100% kena jatuhkan hukuman dekat pelajar yang melakukan plagiat. Maksudnya diorang kena menekankan pendidikan dan pembetulan juga. Yang ketiga, mereka perlu wujudkan sistem kaunseling akademik untuk pelajar yang terlibat dengan plagiat. Bukan polisi universiti ni bukan 100% kena jatuhkan hukuman je. Mungkin yang kesalahan plagiat yang pertama, diorang boleh berikan kaunseling. Kaunseling tu pun tentang cara macam nak mengelakkannya, ataupun mengajar diorang mencari bahan
yang sesuai dengan kajian yang mereka kena buat, macam tu. Implikasi yang terakhir iaitu implikasi terhadap penyelidikan masa depan. Okey, dia boleh diperluas kepada pelajar pasca siswazah atau pensyarah. Yang kedua, kajian lanjutan boleh meneliti faktor budaya dan tekanan akademik. Yang ketiga, mereka perlu sertakan elemen pengaruh teknologi, contohnya AI dan internet terhadap kecenderungan plagiat. Okey, kat sini kita bersimpulkan bahawa penyelidikan masa depan ni pun penting untuk generasi yang akan datang, untuk para pasca siswazah yang akan datang. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kekuatan kajian. Okay, yang pertama, kajian ini dapat menangani isu semasa dalam dunia akademik. Kajian ini membincangkan isu plagiat yang semakin meningkat dalam kalangan pelajar dan menjadikannya relevan dan signifikan pada masa kini. Okay. Fokus terhadap kesedaran serta kelakuan pelajar pasca siswazah membolehkan penyelidik memahami punca sebenar amalan plagiat di peringkat awal pendidikan tinggi. Okey, yang kedua kita pergi kepada struktur kajian sistematik. Penyelidikan disusun secara teratur mengikut format penulisan akademik, iaitu bermula daripada pengenalan, isu, objektif kajian, metodologi, dapatan dan kesimpulan. Struktur ini memudahkan pembaca mengikuti aliran pemikiran penyelidik serta menilai ketepatan hasil kajian. Yang ketiga, metodologi yang sesuai dan mudah diulang. Yang ketiga, metodologi yang sesuai dan mudah diulang. Kajian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui soal selidik yang membolehkan data dikumpulkan daripada ramai responden dalam tempoh masa yang singkat. Kaedah ini juga memudahkan penyelidik lain untuk meniru kajian bagi tujuan perbandingan atau pengesahan hasil. Yang keempat, kita pergi kepada penggunaan sumber yang relevan. Kajian menyandarkan hujah kepada sumber akademik yang sesuai dan berkaitan dengan topik plagiat serta integriti akademik menunjukkan asas teori yang kukuh. Yang kelima, bahasa dan penulisan yang jelas. Penulis menggunakan bahasa akademik yang mudah difahami oleh orang ramai dengan istilah utama dijelaskan dengan baik. Kejelasan ini membantu pembaca memahami maksud kajian tanpa kekeliruan. Yang terakhir iaitu yang keenam, sumbangan kepada institusi dan pembangunan etika akademik. Dapatan dapat membantu pihak universiti merancang program kesedaran dan membentuk polisi anti plagiat yang berkesan. Okey, kita pergi kepada kelemahan kajian. Yang pertama, skop kajian yang terhad. Kajian hanya tertumpu kepada pelajar pasca siswazah di satu institusi, menjadikannya sukar untuk digeneralisasikan kepada semua pelajar universiti di Malaysia. Dapatan mungkin berbeza jika konteks atau latar belakang pelajar berubah. Yang kedua, saiz sampel yang kecil atau tidak seimbang. Jika jumlah responden tidak mewakili keseluruhan populasi pelajar, maka hasil kajian mungkin tidak mencerminkan realiti sebenar tahap kesedaran dan kelakuan terhadap plagiat. Yang ketiga, keterbatasan kepada soal selidik. Soal selidik bergantung pada kejujuran pelajar dalam menjawab, sedangkan isu plagiat melibatkan tingkah laku yang sensitif. Hal ini boleh membawa kepada bias sosial atau pelajar mungkin menjawab dengan cara yang dianggap betul, bukan yang sebenar. Okey, yang keempat iaitu sumber rujukan kurang pelbagai dan terkini. Sebahagian sumber rujukan bersifat tempatan dan lama. Kekurangan teori atau kajian antarabangsa menjadikan hujah kurang menyeluruh dari perspektif global. Yang kelima,
kelemahan dari segi analisis dan keutuhan hujah. Perbincangan dapatan lebih deskriptif dan kurang kritikal terhadap faktor luaran seperti budaya, tekanan akademik dan pengaruh teknologi. Yang terakhir iaitu yang keenam, gaya penulisan kurang analitik. Walaupun bahasanya jelas, penghuraian cenderung kepada penyerangan semata-mata. Kurangnya analisis perbandingan menjadikan penulisan kurang mendalam. Okey, kita pergi ke penutup. Kajian ini membuktikan bahawa kesedaran pelajar terhadap plagiat sangat penting dalam membentuk Kajian ini membuktikan bahawa kesedaran pelajar terhadap plagiat sangat penting dalam membentuk kelakuan akademik yang beretika. Walaupun tahap kesedaran pelajar agak tinggi, masih ada yang terlibat dalam plagiat akibat tekanan masa dan kurang kefahaman. Oleh itu, pendidikan integriti akademik perlu diperkukuh dan dasar anti plagiat dilaksanakan secara konsisten bagi memupuk budaya kejujuran dalam kalangan pelajar universiti. Sekian, terima kasih.